Mi kari satu nama juadah tempatan yang tidak asing lagi bagi rakyat Malaysia. Setiap negeri di Malaysia mempunyai gaya dan cita rasa yang tersendiri. Terdapat pelbagai olahan menu mi kari dan bahan tambahan mengikut negeri masing-masing. Bagi saya, kuahnya yang menentukan kesedapan mi kari tersebut. Kali ini, saya berkesempatan singgah di 5 tempat popular dengan mi kari Ipoh Style. Bermalam romo Pak Ude, masak nasi sayur keladi. Singgah bermalam romo Pak Ude, masak nasi sayur keladi. Biar pape asyik bergaya, asyikkan senang di dalam hati. Biar pape asyik bergaya, asyikkan senang di dalam hati. Pisang masak layu jatuh dalam lubang sambal babok you. Umbut-umbut niok belalang kedek-kedek. Siapa buat hingga orang tu kena cubit. Cari lampu pergi ke botel, singgah bermalam rumah Wan Lebok. Cari lampu pergi ke botel, singgah bermalam rumah Wan Lebok. Ajat hati minok anak dapat leganda rambutnya gugur. Ajat hati minok anak dapat leganda rambutnya gugur. Pisang masak layu jatuh dalam kubang sambal babok you. Ombut-ombut niok belalang kedek-kedek. Siapa buat hingga orang tu kena cubit. Ada hari joget show. Tojun dari ke kotak-kotak, dapat biji doyan dah mangkuk. Tojun dari ke kotak botel, dapat sebiji doyan dah mangkuk. Disangkakan ayam dalam belang, jatuh terjombab dan basuh. Disangkakan ayam dalam belang, jatuh terjombab dan basuh. Perap pisang masak layu jatuh dalam lubang sambal babok you. Umbut-umbut niok belalang kedek-kedek. Siapa buat hingga orang tu kena cubit. Ada mananya joget show.
udeh. Masak nasi sayur keladi, singgah bermalam romo Pak Udeh. Masak nasi sayur keladi, biar pape asyik bergaya, asyikkan senang di dalam hati. Biar pape asyik bergaya, asyikkan senang di dalam hati. Perap-perap pisang masak layu, jatuh dalam lubang sambal babok you. Umbut-umbut niok belalang kedek-kedek, siapa buat hingga orang tu kena cubit. Cari lampu pergi ke botel, singgah bermalam rumah Wan Lebok. Cari lampu pergi ke botel, singgah bermalam rumah Wan Lebok. Ajat hati minok anak, dapat legenda rambut. Sedap itu subjektif, lain orang lain cita rasa. Bergantung pada cara seseorang menilainya. Semoga maklumat ringkas ini dapat membantu Anda yang ingin makan di sini.